Kiri ni sebenarnya kalau kita sebut dengan lebih tepat ialah kelompok bawahan. Yang kanan itu kelompok atas, elit. Yang ni kelompok bawahan, cikgu-cikgu sekolah, ustaz-ustaz. Kiri dengan kanan ni mana satu lebih besar? Kiri. Kenapa? Golongan guru sekolah, tok imam, ustaz-ustaz ni dia popular dalam masyarakat. Dia mengajar di madrasah, dia di sekolah, dia di pondok. Ramai pengikut, ramai ibu bapa. Ada student ramai, ibu bapa terlibat. Elit ni siapa kenal? Siapa bergaul dengan elit? Tak ada orang sangat. Pengaruh dia tak kuat. Tapi buku kita angkat yang tu yang paling kuat, yang dapat sokongan rakyat. Macam mana diukur? Sebut saya, rakyat sokong. Kiri ni okey. Kenapa? Kiri ni kalau dikaji balik sejarah dia, kiri ni dia tak bergerak sendiri. Dia bergerak melalui satu elemen yang saya kata paling teras dalam perjuangan kemerdekaan. Tak ada kelompok ni tak muncul yang lain, iaitu kelompok agama. Baik, sebelum saya terangkan hubungan kiri dengan agama ni, saya nak jelaskan peranan pentingnya mempelajari, memahami tentang sejarah peranan golongan agama ni, ulama ni yang terpinggir. Saya kata kita ni masa sambut merdeka 31 Ogos. 31 Ogos ni kita tak faham, tarikh tu je kita ingat, kita sambut. Tarikh tu, betul-betul tarikh. Betul tak? Tarikh yang kita tahu kan? Oh, yang kita kata anak-anak kita ni belajar betul-betul, jawab biar dapat A. Kita pun tak dapat A. Kita pun tak tahu sejarah, kita pun tak faham belajar. Tak baca buku, tapi tak tahu langsung ni. Tak boleh diterima kerana dia ada kaitan dengan jati diri kita. Apa dia? 31 Ogos. Yang menentukan tarikh ini ialah ulama. Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim masa tu dalam UMNO. Tapi UMNO saya kata, UMNO dahulu semua ada. Orang-orang yang tubuh PAH pun ada macam tu. Abdullah Fahim ni antara orang yang terlibat tubuh PAH, tapi kekal dalam UMNO. Dia tubuh PAH. Kerana UMNO pada masa tu dia bukan parti politik. Banyak kali saya ulang nanti. Baik, dia tentukan tarikh kemerdekaan diminta oleh Tunku. Tunku percaya pada dia kerana dia ulama besar. Lahir di Mekah tahun 1869, datang ke sini tahun 20-an, menjadi pakar rujuk. Orang-orang dari Indonesia Patani rujuk dia. Abdullah Fahim, dia memang dari keturunan Patani pun.